Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada malam ni saya nak berkongsi dengan anda semua tentang satu jenama kopi yang tak asing lagi lah, iaitu kita punya kopi CEO. Okay, bagi yang first time dengar jenama kopi ni, anda betul lah kerana akhirnya anda dapat kenal juga. Sebelum tu, bagi yang tak kenal saya, Syed lupa je nak perkenalkan diri. Nama saya Irna. Dah mengamalkan kopi CEO ini sejak 2009 lagi. So Alhamdulillah masih setia hingga sekarang. Ya, sejujurnya saya ni bukanlah kopi lover, bukan pecinta kopi. Kalau kenal saya dulu, saya ni memang tak boleh minum kopi. Sebab apa? Every time saya nak minum kopi, saya akan rasa pening. Pelik kan? Since then saya memang seboleh-bolehnya lah nak avoid minum kopi ni sebab tak sanggup nak layan kepala pening tu. Tapi macam mana pula boleh terminum kopi CEO ni? Bukan kena paksa, tapi bila kita dah kenal kopi ni, barulah saya tergerak hati nak cuba. So yang dah kenal tu saya nak kenalkan sekali lagi kopi ini. Yang belum kenal, okay, jom kita kenal dengan lebih mendalam lagi tentang kopi CEO. So, apakah kopi CEO? Okay, sebenarnya kopi CEO ni dia adalah kopi instant, kopi segera. Buka je sachet tu, masuk dalam cawan, kita tuang air panas, boleh terus minum. Dia tak perlulah nak bancuh dengan gula ke, nak kena adjust dengan susu, creamer, tak payah. Okay, tak perlulah. So dia sangat senang untuk diminum, simple, instant. Okay. Dan biasanya orang relatekan kopi instant ni dengan kopi yang kurang sihat. Kenapa mostly sebab bahan-bahan yang dicampurkan dalam kopi tu lah yang boleh naikkan kita punya gula, bekatkan darah kita. Yang tak sihat ni semua dicampurkan dalam kopi instant yang dekat luar. So last macam-macam penyakit pula jadi. Tapi berbeza dengan kita punya kopi CEO ni sebab ia dikatakan kopi instant yang menyihatkan. Kenapa? Again, tentang bahan yang dicampurkan dalam kita punya kopi CEO. Itu yang membezakannya. Bahan yang dicampurkan dalam kita punya kopi. Kopi ni dia secara generalnya dia adalah sihat. Tapi bila kita dah campurkan macam-macam, jadilah ia satu minuman yang kurang sihat sedikit. Okay? Okay. Jom kita tengok comparison bahan yang saya cakap tadi kan. Apa yang membezakannya mungkin sebab bahan yang dicampurkan dalam kopi itu. So, saya nak buat comparison antara kopi CEO dengan juga kopi instant jenama X lah Kita panggil jenama X. Okay, kalau tengok biji kopi, okay, untuk kopi CEO kita menggunakan 100% biji kopi yang asli, 100%. Tapi untuk kopi yang jenama X ni kan, dia tulis kat situ 10% kopi segera. Ni sebenarnya saya nak kongsi satu cerita lah yang dikongsi oleh adik ipar saya sendiri. Dia pernah intern dulu dekat satu kilang kopi. Okay. Jenama apa tu kita rahsiakan. Dia cakap proses nak buat kopi instant tu, dia punya biji kopi tu memang dipanggang. Tapi sambil panggang tu dia akan masukkan apa tau? Satu tong margarin dalam tempat pemanggang tu. Lepas tu berbunyi-bunyi, berkampit-kampit gula pasir campur, dipanggang sekali dalam tempat tu lah dengan kopi tu. Sebab apa? Sebab nak bagi rasa berlemak manis kopi lah kot. Kan? Lepas dah siap panggang tu, diproses lagi, dicampurkan bahan-bahan lain, nak di-blendkan lagi untuk nak bagi sedap lah. Nak bagi cantik colour dia, nak bagi wangi. Kan? So, tahu tak
apa bahaya margarin ni pada badan kita. Tadi dia campurkan gula berguna-guni kan. Apa gula ni boleh buat pada badan kita? So hati-hati Walaupun ini kopi je orang cakap, minuman je. Tapi kalau kita dah minum hari-hari, bertahun-tahun, rasa-rasanya akan makin sihat ke? Okay? Alright, so kita tengok kandungan yang lain pula. Creamer. Okay, untuk kopi CEO, kita gunakan minyak kelapa. Okay, minyak yang sihat. Untuk kopi jenama X ni, dia letak situ, dia gunakan creamer susu lembu. Dan ada juga kopi-kopi yang lain, dia gunakan creamer daripada minyak kelapa sawit. Okay. Susu, dalam kita punya kopi CEO tak ada susu So untuk orang-orang yang alergik dengan susu, dia tak boleh minum susu, sakit perut ke apa, boleh minum kita punya kopi. Sebab memang tak ada susu langsung. Tapi untuk kopi jenama X ni, dia letak susu tepung dari lembu dan kerbau. Okay, herba pula. Dalam kopi CEO, kita gunakan Yunken Ganoderma. Tapi untuk kopi jenama X ni, dia ada, kalau boleh lah kan, sebanyak-banyak 10 jenis, 20 jenis campuran herba dia nak campurkan. Orang ingat macam, bagus ni, ada banyak herba dalam dia. Tapi betul ke? Betul ke bagus? Okay. Gula. Okay, kita untuk kopi CEO kita ada dua versi, satu yang tak ada gula, tanpa gula, dan satu lagi versi less sugar, kurang gula. So kita punya yang kurang gula ini, kita gunakan gula tebu organik, dan untuk yang kopi satu lagi ni, dia gunakan gula putih. Okay. Pemanis dalam kopi CEO tak ada, tapi dalam kopi ni ada, kopi X tu ada. Okay. Garam. Kopi CEO memang tak ada garam, tapi kopi X ni ada garam. Perisa. Kopi CEO memang tak ada perisa lah. Okay. Tapi kopi X ni ada perisa. Yelah sebab kalau tengok pun dia letak 10% je kopi segera kan. So mungkin nak tambahkan lagi rasa kopi tu, dia tambahlah perisa. So nampak tak? Kenapa kopi instant ni dia biasa dilabelkan sebagai kopi yang tak sihat? Dengan tengoklah bahan-bahan dia. So kita sebagai pengguna yang bijak, kita perlu tahulah mana kopi yang sihat dan mana kopi yang memudaratkan. Biasa kan baca label, rajin-rajin check kandungan kat belakang produk tu, yang kita nak beli tu kan, kita check dulu. So untuk kopi CEO, insyaAllah bahan-bahannya sangat selamat, sangat sihat. Okay. So saya ulang lagi sekali, bahan-bahan premium yang ada dalam kita punya kopi CEO, nombor satu, kita gunakan 100% biji kopi asli dan segar, Arabica dari Brazil. Okay. Untuk creamernya pula, kita gunakan minyak kelapa dari blender, dan herbanya kita gunakan Lindsay Baka Yunken dari ladang yang terbesar di dunia. Kita punya ladang lah Shuanghu punya ladang dekat Taiwan. So bahan-bahan yang simple tapi sihat insyaAllah. Okay. Okay, saya nak highlight sikit pasal herba yang dicampurkan dalam kopi CEO kita, iaitu Lindsay, Lindsay Baka Yunken. Baka Yunken ni dia Lindsay yang premium, yang dapat 5 akreditasi untuk pelarasan sistem imun dan juga 2 akreditasi untuk penjagaan organ hati. So hebatlah, hebat sangat kita punya kopi ni. Okay. Okay, manfaat Lindsay pada kesihatan badan. Maksudnya Lindsay ni dia dimasukkan dalam kopi CEO kita tadi kan. So apa manfaatnya pada kesihatan badan kita? Okay, nombor satu, dia dapat melaraskan kita punya sistem imun. Kita tahu sistem imun ni merupakan kita punya sistem pertahanan badan. So apa-apa jenis jangkitan, kuman ke, bakteria, virus ataupun apa-apa ancaman dari dalam badan kita sendiri, sistem imun yang kontrol, yang kawal. Okay, so bila kita punya sistem imun ni mantap, insyaAllah kita punya badan akan jadi lebih sihat. Okay, selain itu, Lindsay dapat melancarkan pengaliran darah ke seluruh badan. Okay, darah bawa nutrisi, bawa oksigen untuk seluruh sel dalam badan kita. So
Kalau darah kita tak mengalir dengan lancar, maksudnya adalah sel-sel kita yang tak dapat makanan yang secukupnya. Boleh jadi sel tu akan jadi rosak, akan jadi tak sihat. Okay. Tinggi juga sebagai antioksidan, awet muda. Kita bukannya nak nampak muda dari luaran saja, kita nak juga nampak muda dalaman. Organ-organ kita ni nak muda juga. Tinggi juga sebagai anti radang. Okay, kita tahu radang ni punca pelbagai penyakit. So kita nak hapuskan radang ni dalam badan kita. Linzi juga dapat memelihara organ detox, organ hati kita, dan membantu proses detox badan dengan lebih berkesan. Okay, kemudian dia membantu sistem badan berfungsi dengan normal semula. Maksudnya bila semua sistem badan kita ni dah balance, barulah dia boleh berfungsi dengan normal mengikut fitrah yang sepatutnya lah. Okay. Okay. Apa kisah di sebalik kewujudan kopi CO ni? Kalau cerita pasal kopi yang lain, saya tak tahu. Tapi kalau untuk kopi CO ni, kisah ataupun kita panggil brand story lah. Dia memang sangat-sangat best. Dia bermula dengan Mr. Terashima ni. Dia seorang orang Jepun. Dia lumpuh, aksiden akibat kemalangan 3 tahun dia lumpuh. Satu hari seorang pengedar Shangho, dia nak try bagi Mr. Terashima ni Linzi lah untuk keadaan lumpuh dia tu kan. Masa tu dia orang tengah minum kopi. Bukan kopi CO ni masa tu kopi CO belum ada lagi. So dia orang nak minum kopi, masa tu dia orang tengah minum kopi dan pengedar Shangho tu dia pun bukalah 2 biji YK Linzi dan masukkan dalam kopi yang Mr. Terashima tengah minum. Dan immediately dia boleh rasa panas satu badan dan jari dia boleh bergerak. Tadi dia lumpuh ni, dia on wheelchair. Okay, dia tak boleh bergerak. Tapi dia boleh, after 2 biji Linzi dia boleh rasa. Kemudian ditambah lagi 2 biji Linzi lagi dalam kopi Mr. Terashima tu. Dan dia, Mr. Terashima dia boleh bangun sekejap dan ikut semula. So dia tak pernah rasa lagi macam ni. Macam ini memang dia dah try macam-macam tapi tak pernah dapat macam tu kan. So dia decide untuk ambil kita punya bingkai Linzi berserta dengan kopi. Dia ambil 8 biji YK Linzi dan selepas 3 bulan dia dah boleh berjalan normal semula maksudnya. Tapi berjalan dengan tongkat lah. Sekarang dia dah boleh jalan macam biasa dah. Okay. So cerita Mr. Terashima dah baik daripada lumpuh, lepas ambil kita punya Linzi dengan kopi ni dibawalah ke HQ kita di Taiwan. Dan kita punya CEO macam menarik lah kan. So dia suruhlah kita punya pakar penyelidik ni untuk buat research. Okay, apa kebaikan kopi ni? Apa pula efek dia, reaction dia dengan bila ambil kita punya YK. Macam lah kan. So dia suruh sediakan formula yang terbaik untuk hasilkan kopi yang ikut dia punya ISO tu. Dia nak sedap, dia nak sihat dan of course lah selamat untuk diminum oleh semua orang. So 4 tahun 4 tahun R&D dijalankan untuk dapatkan satu formula kopi CO yang sangat-sangat best ni lah yang kita dah minum. So ini dia kopi CO ada dalam 2 jenis, 3 in 1 tanpa gula dan juga 4 in 1 yang kurang gula. Harganya ialah RM45, ada 20 sachet dalam setiap kotak dan PB-nya ialah 28. Okay, saya kongsi sikit manfaat kopi kita. Okay, nombor 1 dia mengatasi masalah sembelit. Nombor 2 dia membantu melarutkan kolesterol dan lemak tepu. Nombor 3 melegakan masalah migraine. Yang ni memang amazing sangat sebab saya cakap awal-awal tadi, saya memang kalau minum kopi saya pening. Kopi yang lain-lain lah. Tapi bila saya dah amalkan bila saya dah amalkan kopi CO ni beberapa tahun, saya punya kesihatan makin better dan bila saya pening, bila saya migraine, saya ambil kopi CO. Pelik tapi itulah dia. Kopi CO ni macam saya punya Panadol. Mengurangkan murung, stres,
bertindak sebagai antioksidan, memperbaiki masalah tekanan darah tinggi, darah rendah, mengurangkan senggugut, mengawal bacaan gula darah, memberikan lebih tenaga sepanjang hari, baik untuk kesihatan jantung, memelihara kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Ini antara manfaat kopi CO lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Banyak lagi lah testimoni-testimoni. Saya tak nak share kat sini lah sebab itu kita cari sendiri. Okay, kita kena minum and experience sendiri. Okay. So itu je lah saya nak kongsikan tentang saya punya kopi CO ini. Jadikan kopi CO ini minuman nombor 1 anda setiap hari. Terima kasih.